Najla, I dah bagi tahu kalau iftar you kena share apa yang you makan tadi. You tak lupa nak share dengan I. Lupa nak share? Share apa? You iftar apa hari ni? Najla, you iftar apa hari ni? Iftar nasi minyak tadi. You tak nak tanya I ke? Awak iftar apa tadi? I macam biasalah. Iftar you, I tak ada selera. Okay, pada bulan yang berkah ni Nazlah harap yang halal je mendekati Nazlah. Termasuk Aiman. Nazlah harap Aiman mendekati Nazlah untuk jadi pasangan sahur dan berbukaku buat selamanya. Amin.